Hai semua, hari ni kita nak kupas satu misteri kewangan yang saya pasti selalu berlega-lega dalam kepala otak kita. Berdasarkan beberapa penyelidikan ekonomi global dan laporan Bank Dunia terkini, kita akan siasat isu jurang gaji kat Malaysia ni. Kenapa agaknya gaji kita macam sangkut, tak gerak-gerak dan asyik terperangkap kat takut lama je? Jom kita mulakan analisis kita. Kalau anda rajin baca tajuk berita kebelakangan ni, ekonomi Malaysia sebenarnya nampak agak gempak atas kertas. KDNK atau Keluaran Dalam Negara Kasar kita baru-baru ni catat pertumbuhan sekitar 5.2%. Sekali pandang, wow, bukan main tinggi lagi statistik ni. Maksudnya negara kita tengah hasilkan lebih banyak nilai, bisnes pun rancak dan semuanya nampak stabil dan sangat meyakinkan. Tapi, kat sinilah timbul satu persoalan besar, satu realiti pahit untuk kita semua. Kalau betul ekonomi negara tengah mencanak naik, graf pun lawa, kenapa dompet kita mesti rasa nipis? Kenapa kuasa beli kita makin mengecut? Saya faham sangat rasa kecewa tu. Kita dah kerja separuh mati tiap-tiap hari, tapi bila hujung bulan je, tengok baki akaun bank, langsung tak nampak bayang pertumbuhan ekonomi yang dicanang-canang tu. Macam ada yang tak kena kan? Untuk kupasan kita kali ini, ada 6 perkara utama yang kita akan siasat. Pertama, paradoks gaji besar. Kedua, kelembapan produktiviti. Ketiga, pekerjaan bernilai tinggi yang makin berkurang. Keempat, perangkap ketidakpadanan graduan. Kelima, kesan gangguan iklim. Dan yang keenam, cara untuk tingkatkan pendapatan anda dengan cepat. Okey, mari kita masuk bahagian pertama, paradoks gaji besar. Titik permulaan isu kita ni sebenarnya adalah pertembungan antara data makroekonomi dengan apa yang anda dan saya lalui masa nak bayar bil bulan-bulan. Bayangkan, kita ni macam detektif sekarang. Kat sebelah tangan, kita ada bukti A, ekonomi yang memang kukuh atas kertas. Kat sebelah tangan lagi, bukti B, pertumbuhan gaji yang mendatar di alam realiti. Persoalannya, kalau duit tu memang ada mengalir dalam sistem negara, pergi mana duit tu? Apa sebenarnya yang tengah sedut momentum kenaikan gaji kita? Untuk faham benda ni, kita kena panggil suspek pertama kita. Suspek nombor 2, kelembapan produktiviti. Punca utama yang paling kuat menahan gaji anda daripada naik adalah apa yang kita panggil sebagai ceiling produktiviti negara. Cuba kita imbas kembali ke tahun 2010. Masa tu, pekerja kat Malaysia ni hasilkan output serantau yang sangat tinggi kalau nak dibandingkan dengan jiran-jiran kita. Kita kat depan. Tapi, cuba perhatikan apa yang jadi hari ni. Negara macam China dah lama kejar produktiviti kita dengan pantas dan Singapura, diorang dah lari pecut jauh sangat ke depan tinggalkan kita. Kelebihan daya saing yang kita ada dulu, nampaknya dah makin pudar. Jadi, rumusannya macam ni. Kalau produktiviti tak naik, gaji pun takkan naik. Fikirkan macam satu biji kek. Kalau saiz kek ekonomi itu tak membesar, sebab kita tak hasilkan nilai yang lebih tinggi, saiz potongan kek yang anda dapat pun takkan membesar. Majikan cuma akan dan cuma mampu bayar gaji lebih tinggi bila pekerja hasilkan nilai dan output yang lebih besar. Tanpa lonjakan produktiviti ni, graf gaji kita memang akan kekal mendatar je sampai bila-bila. Seterusnya, yang ketiga, pekerjaan bernilai tinggi yang semakin berkurang. Kita beralih pula ke petunjuk nombor 2. Ini adalah situasi di mana bahagian kek ekonomi yang paling premium tu perlahan-lahan makin gaib. Dalam mana-mana ekosistem ekonomi, mesti ada syarikat-syarikat yang kita panggil syarikat kayangan atau kelas atasan. Ini syarikat yang tawarkan gaji lumayan tau. Kita bercakap tentang industri gergasi macam semikonduktor, minyak dan gas, sektor teknologi dan pembuatan berteknologi tinggi. Biasanya, industri-industri ni boleh bayar 2 hingga 3 kali ganda lebih tinggi daripada syarikat biasa. Di sinilah tempatnya kalau nak merasa buat duit betul-betul. Tapi apa yang mengejutkan, bahagian pasaran untuk syarikat-syarikat premium ni sebenarnya makin lama makin mengecil. Bila tapak syarikat besar ni mengecut, peluang kerja yang bergaji tinggi pun automatik gaib sekali. Kesannya apa? Ramai tenaga kerja yang sangat berbakat dan berkemahiran terpaksa berebut nak masuk syarikat-syarikat biasa, yang mana bajet gajinya memang sedia ada rendah. Hukum penawaran dan permintaan kan? Okey, masuk bahagian keempat, perangkap ketidakpadanan graduan. Petunjuk ketiga ni memfokuskan kepada golongan muda dan mereka yang baru nak masuk alam pekerjaan. Kita kena pecahkan satu mitos lama ni. Kononnya ada segulung ijazah automatik dapat tiket emas kerjaya gaji besar. Realitinya jauh panggang dari api. Ramai graduan kita hari ni terpaksa buat kerja yang langsung tak perlukan ijazah pun. Dan dengan sini, bukan sebab diorang ni malas atau asyik memilih kerja tau. Tapi ini berpunca daripada sistem padanan kerja yang agak pincang dan peluang kerja kemahiran tinggi untuk entry level yang sangat-sangat terhad. Last-last, nak tak nak, demi nak terus hidup punya pasal, diorang terpaksa rembat je apa-apa kerja yang lalu kat depan mata.
Cuba bayangkan dua orang pelajar ni lulusan kursus yang sama, grad dari universiti yang sama. Rakan A nasib baik dapat kerja yang memang padan dengan kemahiran dia dan dia dapat gaji penuh. Tapi rakan B terperangkap buat kerja yang lari bidang. Kesannya, rakan B ni mungkin cuma dapat gaji hampir separuh je daripada apa yang rakan A dapat. Agak gila kan? Ini satu kerugian potensi ekonomi yang amat besar dan secara langsung menarik turun purata gaji keseluruhan negara kita. Suspek kelima kita, kesan gangguan iklim. Okey, ini petunjuk yang terakhir dan mungkin suspek yang paling anda tak sangka-sangka. Faktor kejutan alam sekitar. Ya, cuaca kat luar sana tu ada kaitan langsung dengan jumlah duit dalam poket anda. Kajian mendapati kejadian cuaca ekstrim macam banjir kilat yang makin kerap berlaku sekarang ni boleh bagi tamparan yang cukup hebat pada rantaian bekalan. Ia bukan je rosakkan harta benda, tapi boleh buat operasi kilang dan pengeluaran komersial lumpuh total berhari-hari, malah kadang-kadang sampai berminggu-minggu. Ini ibarat shock wave kepada seluruh ekosistem ekonomi kita. Cuba perhatikan betul-betul kesan domino ni. Pertama, banjir melanda. Bila air naik, kilang dan syarikat terpaksa tutup operasi. Bila kilang tak jalan, produktiviti jatuh menjunam. Lepas tu, perniagaan mula rugi besar. Dan bila syarikat tengah rugi, anda rasa apa majikan akan buat? Betul tu, perancangan bajet dipotong dan yang paling sedih, kenaikan gaji pekerja terpaksa ditangguhkan atau terus kena freeze. Jadi, terbukti alam sekitar dan ekonomi kita ni memang saling berkait rapat. Tak boleh nak lari. Akhir sekali, bahagian ke-6, macam mana nak tingkatkan pendapatan anda dengan cepat? Setakat ni, kita dah tengok 4 punca makroekonomi yang besar. Isu produktiviti, kekurangan syarikat premium, salah padan kerja dan juga faktor cuaca. Memang betul, kesemua isu ni tengah diselesaikan di peringkat nasional. Tapi benda ni makan masa yang agak lama. Sementara nak tunggu struktur ekonomi yang besar ni pulih, anda mesti perlukan satu jalan penyelesaian, jangka pendek untuk hari ni juga kan? Kat sini saya nak kongsi satu cara paling simple dan pragmatik untuk masukkan duit tunai segera dalam dompet anda sekarang juga. Macam mana kalau saya cakap, anda boleh dapat ganjaran tunai ekstra sampai RM100 Malaysia? Caranya mudah sangat. Anda cuma perlu muat turun aplikasi ShopeePay. Bila nak daftar tu, pastikan anda guna kod rujukan ni QE8Q6XNUV. Ini kira macam duit tepi ekspres lah yang anda boleh tebus terus sebagai band aid kewangan anda tu. Pautan pendaftaran pun dah disediakan, jadi jangan lepaskan peluang ganjaran ekstra ni. Rugi kalau tak ambil. Jadi, kita dah pun sampai ke penghujung analisis kita. Lepas tengok semua bukti dan data tadi, saya ada satu soalan cepu mas untuk anda semua. Antara semua faktor ni, yang mana satukah yang paling teruk melanda hidup atau kerjaya anda? Adakah siling produktiviti kat tempat kerja anda, isu salah bidang lepas grad, peluang kerja kat syarikat besar yang makin mengecut, atau tempat kerja anda sendiri pernah terjejas sebab gangguan cuaca? Cuba kongsikan realiti yang anda lalui kat ruangan komen kat bawah. Mari kita teruskan perbincangan penting ni. Teruskan belajar dan sampai kita jumpa lagi dalam sesi pencerahan yang seterusnya.